Assalamualaikum semua. Okey, pada hari ini kita sekali lagi SK Datuk Laksamana Raja Mahkota menjadi tuan rumah. Tapi kali ini untuk Karnival Sukan Murid Prasekolah Bola Jaring. Okey, hari ini seramai 12 pasukan akan berentak dan kita akan saksikan siapa yang akan jadi juara. Okey, ni yang ramai-ramai topi oranye ni buat apa ni? Kami hyper, kami bantu apa? Bukan hyper, helper. Helper. Kami bantu apa-apa yang perlu. Okey, sekarang jom kita saksikan perlawanan pertama SK Dalarama menentang SK Sultan Idris 2. Jom. Sebentar tadi kami telah berjaya menewaskan SK Sultan Idris dan 3-1. Budak-budak sekarang tengah sarapan. Okey, selepas ini kita akan lawan Sri Setia. Semoga kemenangan menjadi milik kita. Okey, kita nak jumpa pemain-pemain kita. Okey, tadi macam mana main? Okey ke? Menang ke kalah? Okey, berapa dapat tadi? 3. Okey, lepas ni nak lawan lagi kan? Nak menang lagi tak? Okey, bagus, semangat. Okey, pas. Cikgu Pra pula. Lari pula dia. Okey, cikgu Khatijah, cikgu Pra ya. Macam mana cikgu Khatijah? Macam gapra je ni? Saya memang gabra. Tak apa. Bertenang. First time. Okey, tak apa, kita bagi pengalaman pada dia. Pengalaman. Semoga menjadi kenangan manis untuk Khatijah. Semoga okey? menang. Menang kalah ada pertandingan.
pertembungan di antara SK Dalarama menentang SK Seri Setia. Baiklah, keputusan perlawanan kali ini tidak memihak kepada kita apabila SK Seri Setia berjaya menyekat serangan Dalarama dan diakhiri dengan keputusan jaringan 6-1. Tapi tak apa, jangan risau, kita ada satu lagi perlawanan untuk menentukan sama ada kita layak ke peringkat suku akhir ataupun tidak. Jom kita saksikan. Okay, perlawanan kedua kita tak dapat mengekalkan kemenangan. Mungkin kesilapan posisi ataupun kelebihan pada pihak lawan yang mendapat saiz yang tinggi. Nampaknya lagi berbaki 1 minit perlawanan. SK Sultan Abdul Aziz telah menjaringkan 1 gol setelah SK Dalarama bertungkus lumus memastikan pertahanan tidak bolos ya. Akhirnya bolos juga. Nampaknya SK Dalarama kalah kali kedua dalam peringkat kumpulan ini dan tak berjaya nampaknya ke suku akhir. Sedih ya? Sedih. Nampaknya perjuangan kita terhenti di sini untuk tahun 2026. Tak apa, kita usaha untuk bangkit semula pada tahun akan datang. Jangan sedih, bangkit!